Assalamualaikum, mana cap pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review sebiji 2 biji kereta lah. Yang ni sebab dia twin pack premium. Okey. So macam yang aku nak review hari ni Subaru Impreza WRX dengan Subaru WRX STI 2016. Okey. So jom aku review dekat hampa twin pack Subaru ni. Okey gang, so ni kereta dah Hot Wheel premium. Dia twin pack Subaru Impreza WRX dengan WRX STI. Okey. Nanti orang tanya aku kenapa tak beli kereta ni sebiji je, kenapa nak beli dua-dua biji kan. Okey, aku cerita luar dekat hampa. Aku sebenarnya aku minat sebiji kereta ni lah, ni WRX ni Subaru Impreza WRX ni. Masalah dia aku tak jumpa yang single pack untuk sebiji kereta ni. Ada lah yang warna biru tapi harga dia dekat RM100. Yang ni 2 biji aku cuma dapat RM60 je. Okey. So aku rasa yang ni lagi berbanding lah. Beza dia yang ni dia combinekan jadi twin pack. Tu yang tak syok dah. Okey, so jom tengok dia punya detail untuk kereta ni. Dia main twin pack macam ni. Blister dia memang besar gila apa betul tangan aku macam ni. Memang besar blister dia. Blister dia cantik. Dia punya cut pun cantik. Okey. Kereta ni kenapa beli, dia ada 3 variant. First kali Bugatti Veyron dengan Bugatti Chiron, dia main satu twin pack ni. Lepas tu Nissan Sentra SER dengan Nissan Silvia S13. Yang ni satu twin pack. Untuk kereta ni kan, untuk Veyron ni aku ingat aku nak beli satu lagi yang ni. Nissan Sentra SER ni dengan Nissan Silvia S13. Sebab bagi aku antara tiga pack ni kan, aku minat dua ni lah. Macam yang ni aku cuma minat Subaru Impreza. Okay, yang ni Hot Wheel Premium. So maksud dia main dengan tayar getah lah. Nampak? Dia riders dengan metal-metal, base bawah besi dengan tayar getah. Okay, jom kita tengok sebiji kereta dia. First kali tengok yang ni lah, sebab aku beli pun sebab untuk kereta ni. Kereta ni detail cantik lah. Nampak ada signal warna oren, ada grill hitam, ada tulisan lah dekat grill ready tapi ada tulisan lah tak nampak. Tu ada hood detail, lampu bulat. Tengok. Macam ni macam tak ada apa? Tak ada livery tak ada stiker. Ada tulisan Subaru, detail lampu ada. Aku sebenarnya minat kereta ni kalau dia buat ni livery ni masuk dekat sini. Tapi dia buat silver, aku tak faham pasal bawah. Okey, so bawah dia base besi. Dia base besi tahun 2017 Subaru WRX. Jadi aku rasa twin pack untuk tahun 2025 ni aku rasa. Okay, so tengok yang 16 Subaru WRX STI pula. Yang ni tak pasti ada mainline ataupun tak ada. Yang ni pun sama, aku tak jumpa yang mainline. Ataupun dia memang keluar yang premium ataupun silver series ataupun yang atas sikit daripada premium lah. Cantik detail belakang. Aku minat lah dia punya apa, livery Subaru ni masuk ke sini cantik lah. Detail atas cantik. Okay. Alright, so siapa nak beli Subaru WRX dengan Subaru WRX STI ni, aku letak link Shopee kat bawah ni, beli kat situ lah. Harga untuk Subaru ni murah, dalam RM60, RM50 macam tu lah. Aku tak pasti sebab apa murah. Mungkin tak banyak player. Dan kereta ni pun tak banyak sangat lah dekat Shopee. Tata nasib je kalau ada. Okay. So, jumpa lagi kan next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay. Bye. Assalamualaikum. Mana cap pagi ni.